أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 281. Sebagai ini kita baca dah ayat ni, cuma tak ada nak buah makna. Kita baca kemarin 2 ayat tapi buah makna seayat. Jadi pagi ni kita sambunglah yang kita baca kemarin tu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni taruh dulu di dalam kita tutup hutang kita kepada orang lain. Bila kita nak hutang kita, hak dia orang berhutang tu dapati dia ni duduk dalam keadaan lemah, tak ada nak makan tak cukup. Maka agama Islam kita suruh kita ni tangguh dulu. Pelonggar dia sehingga dah dia ni berada dalam kesenangan. Maknanya kecak mudah-mudahan tak kepik. Tak save kita kepik. Tak save kita ni duk jadi seorang yang duk isap darah saudara kita. Kerana ada orang lain je, setengah orang jadi kepik hutang dah bila tak ada dia tambah pula dah daripada hutang yang dah ada tu sebagai harta riba. Sebagai harta riba tambah mung ni kalau tak boleh bayar bulan ni, mung kena tambah lagi lah bulan ni jadi anak, patut anak atas anak pula. Jadi ko duk bertambah susah. Duk isak darah sesama manusia. Jadi agama Islam kita ni dia ni agama yang sederhana, agama yang mudah, agama yang simpati kepada orang susah. Maka dia suruh kita pelonggar dalam keadaan tuan ni nak bayar tak boleh, pelonggar. Ataupun wa anta saddaqu, sedekah we selalulah. Tak ada nak bayar ke, ku sedekah we selalu kamu. Sebagaimana cerita yang kita royak pada pagi kemarin, seorang yang nama Qatadah tu pergi minta hutang. Dapati dia duduk lari semacam, pergi sekali lari, 2 kali pun lari. Akhirnya temu tanya, dia tak bayar hutang aku tak ada. Maka dia pun dia ingat kata balas orang yang bui hutang dia ni kepada orang, dia sedekah harta dia ni, balasan tu istimewa sangat di sisi Allah. Lalu tu dia kata aku sedekah lah, memang tak kena bayar dah hutang aku ni. Waktulah hak hidup pujinya, dia kata khairul lakum, baiknya bagimu. Oleh itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala cerita mari berkenaan dengan kita ni hubungan di kalangan manusia ni, ada hutang, ada penyutang, ada riba. Nak suruh jauh belakang benda tu. Riba-riba benda yang haram tu kita jauh. Tuhan nak peringat kita dalam ayat yang kita akan baca ni. Tuhan berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan ingatlah, takutlah, peliharalah ataupun jagalah. Tu kita jaga diri kita masing-masing di suatu hari yang mana hari itu turja'una fihi ilallah, muni akan klik kepada Allah. Maknanya kita ni akan klik jumpa dengan Tuhan. Kita kena ingat molek, ingat kemudian kena takut huru-hara yang berlaku di hari itu. Yang mana anak tak kena pak, tok laki tak kena bini, mak tak kena anak, anak tak kena mak. Huru-hara hari itu mu kena ingat.
yang mana di hari itu mung ni nak pergi jumpa belaka dengan Tuhan, turja'una fihi, pada hari itu mung akan jumpa dengan Tuhan. Kalau mu dah buat benda yang haram lagi, duk makan harta riba lagi, makan harta orang lain secara tak sah, secara haram, mu kena ingat tu. Kerana gawa Tuhan kata, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian mu mati itu sudah mati dah. Kalau mati saja tak apa. Di hari itu Tuhan kata setiap diri manusia ni dia akan dihitung kasabat, apa yang dia buat. Akan betul belaka, akan royak satu persatu hisab Allah Subhanahu Wa Taala di atas amalan yang kita duk buat ni. Oleh itu dia kita kena ingat molek hari itu, takut kita ni galik. Ada rasa kata aku ni tak mati ataupun nak mati lambat lagi dengan taubat. Ingat hak ni nak suruh kita beringat ayat ni. Sebenarnya ayat ni setengah ulama lah. Imam Ibn Kathir ada sebut di dalam kitab dia. Dia kata setengah ulama kata ayat ni adalah ayat yang turun akhir sekali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berbeza ayat ni turun lepas pada 9 hari, 9 malam, maka Nabi pun meninggal dunia. Sebab tu sahabat ni yang kata ayat ni adalah ayat yang akhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah pendapat orang lain lagi. Pendapat lain kata dak ayat Quran hak turun sekali akhir sekalinya, iaitu ayat yang ada dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, orang panggil ayat ikmal, ayat yang sempurna. Ayat tu dia turun mari selepas Nabi buat haji. Buat haji sudah tak lama Nabi mati. Lalu tu ulama kata hak tu akhir. Dan ulama lain pula kata hak ni hak akhir ni, ayat hak kita dak baca lah ni. Dah banyak pendapat lah. Apa nama ni di kalangan ulama tafsir tentang ayat yang turun akhir sekali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak kata ayat ni turun akhir ni pun ramai juga. Kerana gapo? Kena minum pernah hukum hakal semua ayat ada koyak belaka dah lepas pada ni. Koyak belaka dah mu, lepas tu pun kena ingatlah hari esok ni mung ada hitungnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mu jangan duk langgar perintah Allah, mu jangan duk tinggal suruh Allah, kerana mu akan dihitung. Dan mu ni wahum la yuzlamun, sedangkan mereka kita semua ni tidak dizalim, tidak dinyanyuk. Kita buat baik, Tuhan akan balas baik. Kita buat dosa, Tuhan akan balas dengan siksa. Oleh itu sebelum sampai hari itu, pada ayat ni dia suruh kita ingat, kita takut, kita jaga, pelihara molek hari itu supaya kita ni jauh daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita naknya rahmat Allah. Itulah yang kita hidup di atas dunia ni. Hidup yang sementara ni tak sama, ada pagi ada padam. Tapi semua ni sementara berlaku. Dalam hidup yang sementara ni, buatlah apa yang disuruh dan tinggallah apa yang dilarang. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan kejayaan dunia kita selamat, dan akhirat pun kita sejahtera. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.